KKM sendiri umum yang harga ubat boleh meningkat sebanyak 40%. Tapi doktor boleh ceritakan sikit kepada penonton-pendengar dan saya sendiri apa punca sebenar? Pertama, kita tengok bila Kementerian Kesihatan bercerita tu, dia ada dua, satu yang private, swasta, dan satu lagi di hospital kerajaan lah. Hospital kerajaan untuk rakyat Malaysia kita tak ada masalah. Kita hanya perlu bayar RM1 je untuk sekali lawatan atau mengambil ubat. Yang menjadi isu adalah harga ubat yang dibeli di farmasi, harga ubat yang dibeli di klinik-klinik swasta. Jadi kita akan nampak bila kita pergi, biasanya harga tu naik. Ini dipanggil medical inflation lah. Tahun ini pun Bank Negara pun ada sentuh hal ni, di mana kos perubatan meningkat begitu tinggi. Dan Bank Negara juga ada memanggil pihak-pihak seperti hospital swasta maupun pihak insurans, kerana kos insurans untuk makin naik. Jadi itu dah satu bab lah yang telah saya. Dan sekarang dengan apa yang berlaku di Iran, di Teluk ni, bukan hanya belanja perubatan, belanja ubat, segala benda naik. Dan kita nampak dah domino effect tu, kesan domino yang berlapis-lapis tu dah mula jadi naik, satu-satu benda-benda naik. Jadi saya tak boleh nak katakan kita untung, kita punya nilai ringgit kita kukuh. Kalau nilai ringgit kita lemah, sebab punya ubat ni biarkan diimport. Kan? Kita ada Pharma Niaga yang mengimport ubat ni daripada luar. Kita tak buat ubat ni. Bila masuk ke Malaysia, kita ada syarikat yang unpack, repack balik, lepas tu dia hantar balik. Banyak ubat datang sebenarnya seperti ubat batuk dan sebagainya. Dia datang daripada pelbagai manufacturer. Datang mungkin kalau kita tak tahu, semua dalam bentuk drum ataupun tangki yang besar. Masuk ke sini, baru dia campur. Jadi ubat batuk tu kemudian diluluskan oleh KKM dan sebagainya. Barulah diedarkan kepada hospital dan sebagainya. Jadi apabila cost transportation, cost logistik naik, seperti barang-barang lain, seperti barang makanan, nak tak nak memang akan naik jugalah akhirnya. So macam mana kita hadapi kan? Sebab apa alternatif kita daripada ubat yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat daripada barat?